selalu korang masak kacang kuda keras? Ini rahsianya dalam resepi 20 minit siap. So nak buat kacang kuda rebus ni mudah je sebenarnya. Yang penting korang kena make sure kacang kuda korang ni direndam semalaman. Barulah kacang kuda ni senang empuk. So lagi satu, kita gunakan rice cooker. Kita rendamkan dia dengan air dan make sure air ni dia akan tenggelamkan semua kacang kuda kita. Untuk penutup dia pula, kita jangan tutup rapat. Sebab kalau tutup rapat nanti bila dia mendidih tu airnya akan terkeluar. Untuk mengelakkan macam tu terjadi, kita boleh renggangkan sedikit macam ni. Okey, so bila dia dah mendidih macam ni, kita boleh masukkan serbuk perasa dengan daun pandan ni. So untuk serbuk kunyit ni sebenarnya kita letak ni untuk bagi dia warna lebih cantik sikit lah daripada kusam macam tu kan. Then serbuk perasa sikit je. Then yang last sekali kita letakkan daun pandan untuk bau dia lebih sedap. Lepas tu kita boleh tutup dia dengan rapat dan biarkan dia mendidih dan masak sehingga empuk. Dengar tak? Tips dia yang penting juga, bila dah masak, kita jangan terus buka penutup dia. Kita biarkan dulu dia masak dalam haba tu dalam lebih kurang 5-10 minit macam tu lah. Lepas tu baru kita angkat dan kita tapiskan dia. Okey, so kita dah biarkan dia masak dalam haba dalam lebih kurang 5-10 minit tadi. So kita tengoklah macam dah siap kan. So jom kita rasa dia punya kacang kuda ni dah empuk ke belum. Picit pun dah boleh. So maksudnya memang dah empuk lah ni. Kita boleh toastkan dia dan sedia untuk dihidang. Memang rasa macam kat pasar malam. So, untuk lebih banyak resipi macam ni, layari website My Recipe.